Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bersama saya, Mafalid Unplugged. So, kita akan review movie hari ini. Macam korang nampak, kat belakang saya ada Ready or Not 2. Sequel daripada Ready or Not 1 yang diterbitkan pada 2019. So, kalau korang tanya aku, apa beza kedua movie ni? Jom, aku breakdownkan satu persatu. Kisahnya bermula daripada Ready or Not 1 pada tahun 2019. Grace, watak utama kita, kahwin dengan Alex dalam cerita Ready or Not 1. Tapi lain pula yang jadi, sebab diorang punya budaya yang kita main dalam family dia, main satu permainan lepas kahwin tu. So permainan apa? Korang kena tengoklah Ready or Not 1 macam mana, sebab aku nak breakdown part of movie ni dan dia punya perjalanan saja, dan how punya cinematography dan script writing. Aku lompat balik dekat Ready or Not 2 yang dikeluarkan pada tahun 2026, 20 Mac. After Grace dah berjaya keluar daripada rumah tu dan selesai satu malam penuh, lain pula yang terjadi. Sebab high table anarki diorang ada rules. Cerita ni penuh dengan peraturan. Aku pun tak faham macam mana, tapi dalam cerita ni diorang memang sembah setan lah. Teruk. So, ada rules yang nak cakapkan ni. Senang cerita, ni pasal tahta, pasal pangkat dalam family tu, nak rolling duit dunia. Pelik. Ada satu scene tu, dia boleh control dunia dengan satu call je. So, maknanya dalam cerita ni, power dia tu lain macam lah. Korang betulkan tu belum sekolah? Siapa dapat bunuh Grace ni, kan? Siapa dapat bunuh Grace ni, dia akan dapat conquer hierarchy tu, harta tu. So akan dapat dia punya top tu lah. Apabila Grace yang dah keluar dari rumah tu, cerita ni Ready or Not 1 dengan 2, dia tak ada time skip pun. Dia tak ada 5 hari kemudian ke, dia tak ada seminggu kemudian ke, setahun kemudian ke. Dia keluar rumah tu, dia terus jump. Walaupun ambil masa around 6 tahun 2029 sampai 2026, 6 tahun untuk buat movie ni. Agak lama untuk satu movie, nak develop movie ni. Tapi dalam cerita tu, time skip dia tak ada time skip. Maknanya dia keluar tu, dia terus sambung. Grace jadi buruan lah dalam cerita ni. Tapi watak-watak baru dalam cerita ni, kita ada adik dia sendiri, Faith. Dan kita ada banyak lagi barisan pelakon-pelakon lain yang daripada penjuru dunia. Sebab dalam cerita ni dia ada bawa balik kepala-kepala ataupun family daripada China, India, Spanyol. Banyak sangat. Kalau breakdown dia punya artis, ramai bebas. Cuma aku nak selitkan pasal gore dalam cerita ni. Gore yang pertama tu marvelous, hebat bagi aku. Matt Bettinelli dengan Tyler Gillett ni memang dah buat cerita yang menarik lah. Tapi untuk yang second ni agak kurang sikit. Dia punya momentum tu ada. Cara dia nak bunuh, dia punya ni dia semua tak nak bunuh pun sebenarnya. Tapi untuk survive, insting dia untuk survive tu lebih kuat. So nak tak nak dia terpaksa juga untuk bunuh yang lain-lain pun. Gila lah. Jalan cerita, plot tak ada plot sangat pun. Jalan ni agak cerita ni agak straightforward lah. Dia tegak lah. Tak ada plot twist, tak ada apa pun. Aku nak cerita first act, tengah sampai akhir. Grace nak selamatkan diri, tapi the problem is adik dia ada dalam movie ni. So at the same time, dia tak siap. Grace ada masalah dengan adik dia. 7 tahun dah tak jumpa, tiba-tiba jumpa. Sebab Grace ni kena tangkap dengan polis. Polis ada dapat nombor adik dia daripada emergency contact. So bila jumpa tu, diorang bergaduh lah dulu. Adik-adik. Bila dia berjumpa tu, dia bukan nak baik-baik dulu. Dia bergaduh dulu, pengkar semua. Ini kalau pengkar tu, tentu lah dia jadi buruan. Bawa adik dia percaya tak percaya, kakak dia kenapa dulu, betul tak? Rating untuk movie ni aku bagi, untuk Ready or Not pertama, aku bagi 10. Memang perfect. Tak ada apa pun kurang.
Untuk yang kedua ni, aku bagi still perfect. Aku bagi 10 lah. Tapi kurang wow factor dia. Maybe dia boleh improvekan lagi dalam segi dia punya scripting okey, lakonan bagus, semua bagus. Cara dia jerit, kita rasa lah bila tercocok ke apa-apa kita dapat rasa macam kita yang tercocok sendiri. Tapi bagi aku alur cerita dia agak lemah lah. Kau jangan komen pelik-pelik cakap kalau aku buat movie apa tak. Aku bagi pendapat aku kan. So aku nak highlight lah, ada Elijah Wood dalam cerita ni. Siapa tak kenal Elijah Wood, dia kelakar. Tapi dalam cerita ni jadi orang serius, lagi dia kelakar. Walaupun dia tak buat kelakar, tapi dia kelakar. Dia rating aku punya review untuk Radio Not 2. Kalau korang ada movie lagi, short film ke apa ke, korang boleh komen dekat bawah. Aku try react. Sebab kali ni aku solo, tak ada partner aku, jadi aku boleh try react. So, yang mana dah tengok ni, terima kasih. Jangan lupa share, komen dengan subscribe. So, berjumpa lagi kita di lain hari.